Membina kekayaan, akhir sekali tuan-puan memiliki at least 1 juta. Di hari di mana tuan-puan tidak lagi bekerja. At least. 1 juta tak kaya, kalau tuan-puan tak ada 1 juta, tuan-puan kena serius belajar. Ada 1 juta tak kaya tuan-puan. Tapi kalau tuan-puan tak ada 1 juta, maksud tuan-puan serius kena belajar. Okey, sebelum tu saya memperkenalkan G100 dengan 5G Associate. Ini adalah network terbesar dealer public gold. Pertama sekali saya minta maaf sebab kita bermula awal 5 minit, betul tak? Seminar saya tuan-puan, datang mana-mana seminar, on the dot kita akan mula. Dan hari ni kita mula awal sikit, 5 minit. Jadi tahniahlah tuan-puan yang datang awal. Okey, tahniah. Okey, bagi tepukan kepada yang datang awal. Okay. Saya respect, sangat appreciate kepada orang yang datang awal sebab saya tahu komitmen tuan-puan untuk belajar. Okey. G100 dengan 5G Associate adalah network terbesar dealer public gold dan paling cepat berkembang dalam public gold. Walaupun kita dealer public gold, kita tak jual emas. Yang jual emas ialah public gold. Tanggungjawab kami sebagai dealer ialah bagi tuan-puan ilmu macam mana nak kaya dengan emas. Okey. Jadi bukan emas yang menjadikan kita kaya, yang menjadikan kita kaya ialah sejauh mana ilmu kita tentang emas. Kalau menabung emas tak ada ilmu, emas tu tak akan menjadikan kita kaya. Saya tahun ni tahun yang ke-14 saya bersama Public Gold. Saya dah tengok banyak penyimpan emas yang menyimpan emas dah bertahun-tahun tapi tak kaya-kaya. Masih lagi sibuk dengan harga. Sekarang sesuai tak beli lah sekarang. Dah bertahun simpan emas masih lagi sibuk tentang harga. Kalau tuan-puan dah bersama Public Gold, saya bagi satu tip tuan-puan. Kalau tuan-puan dah bersama Public Gold, tuan-puan tak perlu tengok harga. Harga emas Public Gold memang confirm lebih murah berbanding kebanyakan kedai emas. Sekitar 15%. Jadi bila tuan-puan beli emas Public Gold, dah tak perlu monitor harga. Okey. Harga emas memang ada turun dan naik. Tapi tuan-puan kena ingat satu tip penting. Harga emas hari ini lebih murah berbanding beberapa tahun akan datang.